RM3.90 je satu. Hello brother. Hello. Brother, saya selalu kena kacau lah brother. Asal? Macam mana saya nak dapatkan backup brother Kau nak dapat backup daripada brother? Ya. Sini, brother bagi tahu kau. Kau perlu order apa dekat sini? Baik brother, sebab saya dengar cerita makan kat kedai brother ni boleh dapat backup, betul brother? Betul. Okey brother, bagi saya menu untuk saya dapatkan backup daripada brother boleh? Okey, ni brother tunjuk kau. Ni burger crispy brother ni, kalau kau order RM3.9 je. Brother backup kau sebulan. Sebulan brother? Sebulan brother backup kau. Murahnya brother. Memang murah. Dekat sini memang murah-murah sangat. Brother betul-betul jaga bangsa kita lah Ni. Lagi satu kau kena order set brother juga. Okey, set brother ni dapat perlindungan berapa lama? Ini brother bagi kau sebulan lah backup. Sebulan juga? Sebulan. Faham. Tapi kalau kau nak brother backup kau setahun, ni kau order set ayanda ni. Set ayanda Ya, set ayanda ni. Wow. Brother, kalau kau ambil semua, brother backup kau setahun 2 bulan. Okey brother, nice juga tu brother. So setahun 2 bulan saya boleh hidup dengan aman lah ni. Betul, aman sangat. Okey brother, kalau macam tu bagi saya burger crispy satu, set brother satu, set ayanda satu. Okey, boleh. Okey, ni dah siap burger crispy. Brother, banyaknya brother. Saya order satu je brother. Disebabkan kau baru potong bawah brother, brother bagi kau lebih. Kau boleh share dengan budak-budak kau. Apa sahaja brother? Boleh bagi kat budak-budak brother? Boleh. Tapi ni bagi lebih ni tak ada kena dam ke apa Tak ada, jangan risau. Mantap. RM3.90 RM3.90 je satu. Okey, ini set brother. Ni yang untuk perlindungan sebulan tadi, Sebulan brother. juga. Dalam ni ada apa? Ini kita bagi burger crispy, kita bagi hotdog dan kita bagi Indomie. Mantap. Okey brother, kalau macam ni sebulan confirm. Sebulan confirm. Tak kena kacau Tak kena kacau. Mantap. Okey, ni set apa pula ni brother? Ini nama dia set ayanda. Harga dia RM15.90. Dapat burger crispy, hotdog dan ramen. Brother, ni yang untuk setahun. Ni untuk setahun. Brother guarantee punya. Confirm brother? Confirm. Kalau saya kena kutip macam mana? Sebut nama brother 3 kali. Okey brother, saya pun dah dapat perlindungan daripada brother ni. Saya nak minta nasihat sikit daripada brother untuk anak-anak muda yang baru nak potong dekat luar sana ni, boleh? Boleh. Okey, ni brother nak pesan sikit lah. Nasihat teguran. Yang mana dah potong bawa-bawa brother ke atau potong dekat siapa-siapa ke, kalau boleh, kalau nak gaduh tu pasal awet tu, jangan panggil brother lah. Jangan buat malu brother. Okey? Itu je lah brother nak pesan. Tapi kalau ada awet lebih brother? Awet lebih, Roger brother.